Dulu dia people pleaser. Dulu dia jenis yang sentiasa cuba jaga semua orang. Tapi bila dia mula pilih ketenangan, mula letak batas, mula jaga ruang dia sendiri, orang kata dia dah berubah. Orang kata dia selfish. Sedangkan hakikatnya dia cuma sedang belajar untuk tidak lagi menyakiti dirinya demi keselesaan orang lain. Dulu dia jenis yang terlalu jaga hati orang. Tak nak orang terasa, tak nak orang kecil hati, tak nak orang anggap dia berubah. Jadi dia banyak diam, banyak mengalah, banyak pendam. Sampai satu masa dia penat jadi orang yang sentiasa faham semua orang, tapi tak benar-benar difahami. Dan bila akhirnya dia mula jaga diri dia sendiri, mula diam bila terasa, mula undur bila penat, mula pilih ketenangan, orang mula kata dia berubah. Orang mula kata dia pentingkan diri sendiri. Sedangkan yang mereka tak tahu, dia bukan berubah jadi jahat. Dia cuma dah tak sanggup hidup dengan cara lama yang selalu melukakan hati dia sendiri.